masa tu saya bekerja ukur. Bekerja ukur? Ya, ukur tanah. Masa bujang-bujang dululah. Okey. Di Perda Ijuk Taiping. Oh, okey. Lepas tu? Lepas tu saya tak tahulah rumah tu. Kita orang tak tahu rumah tu ada yang menakutkan lah. Alamak. Habis tu pada satu malam tu, kami dapatlah sewa rumah tu. Cari-cari rumah lah nak sewa lah duduk ni. Rumah menyewa lah. Masa tu ada rumah kosong, kita orang tanyalah dekat orang kampung situ. Okey, orang-orang yang kerja ukur-ukur ni dia pindah dia memang cari rumah pindah. Seronok pindah randa dapat banyak rumah itu yang ada rumah sewa yang murah-murah tu kita orang sewa lah. Tak tahulah rumah tu ada hantu ke, ada apa ke, tak tahulah. Lepas tu jadi menyewalah sebuah rumah. Menyewalah satu rumah tu. Lepas tu bila bangun pagi, tingkap semua terbuka. Baguslah. Tak kisahlah kan siapa member-member pun tanyalah siapa awal sangat buka pintu. Kan? Lepas tu kita orang nak pergi kerja, tutuplah balik. Okey. Kan? Balik kerja terbuka balik pintu tu. Terbuka balik? Terbuka balik. Saya tahu. Siapa pula yang buka pintu ni? Itulah namanya hantu terang. Lepas tu saya bertanyalah dekat situ kan. Dah 3 malam duduk situ, peristiwanya sama je. Asyik buka tingkap ke? Itulah. Rupanya kami tanya-tanya kat situ. Dekat belakang tu ada tandas lah kan. Rupanya ada 2 orang gantung diri kat situ. Gantung diri kat tandas? Dekat tandas. Yang kita pun tak tahu. Padahal malam yang ketiga tu kami dengar ada orang mandi. Kami menyewa rumah tu pun 3 malam je. Cabut. Cabut cari tempat lain. Dia tak ada, kita tak nampak dia, tapi dia suka mengacau. Tak apalah. Takkan itu pun tak boleh tahan? Tak boleh Tak boleh.